Sekarang berada dekat Paya Rumput Melaka. Okey, rumah saya nak tunjuk hari ni bukan rumah biasa tau. Rumah ni adalah rumah contoh ataupun rumah showroom untuk projek perumahan yang dah siap dekat area sini. Okey, jom saya review untuk rumah showroom ni. Okey, dekat bahagian parking dah siap ada mozaik yang macam ni lah untuk korang letak kereta nanti. Dekat bahagian sini ada sedikit tanah. Dan unit yang nak dijual ni, unit showroom ni adalah unit corner. Luasan untuk rumah ni adalah 3,326 square feet. Dan untuk bahagian tepi dia ada bahagian sliding door yang macam ni. So tanah tepi dia sampai dekat belakang sana lah. Okay, jom saya tunjukkan dekat bahagian dalam. Okay, jom kita masuk dekat bahagian dalam. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu untuk rumah ni. Okey, kalau korang tahu rumah ni pada asalnya dia ada 4 bilik tau. Tapi pemaju dah pecahkan satu bilik untuk menjadikan ruang tamu luas macam ni. Rumah ni dah siap ID, dah siap ada perabot, dah siap ada sofa, dah siap ada TV, meja makan dan sebagainya lah. Jom saya tunjukkan bilik-bilik dia. Korang boleh tengok, dia punya pintu pun cantik macam ni. Okey, yang ni bilik yang nombor 1. Okey, dekat bilik nombor 1 ada katil, ada almari yang macam ni lah. Bilik nombor 2. Okay, dekat bilik nombor 2 ni dijadikan sebagai office lah. Dan untuk rumah ni juga, dia ada ruangan courtyard tau dalam rumah. Yang macam ni. So, dekat dalam rumah, boleh buat landscape, boleh tanam pokok dan sebagainya. Dia punya pintu sliding pun dah siap decoration yang macam ni. Okay, saya buka sekejap Okay. Ini adalah ruangan courtyard dia. Dah siap ada batu-batu yang macam ni lah. Dah siap ada lampu macam ni. Saya tunjukkan dekat bahagian dapur dia. Okay. Dekat bahagian sini, memang pemaju dah buat decoration macam sejenis partition tau. So, dia macam ada satu hidden door untuk ke bahagian belakang ni lah. Okay, jom saya tunjukkan bilik utama dia, master bedroom. Okay, yang ni adalah bilik utama dia. Boleh tengok dekat sini. Dekat bilik utama, dah siap ada katil jenis king. Dah siap ada TV. Dah siap ada almari dekat sini. Semua perabot dalam ni memang pemaju bagi sekali. Okey, jom saya tunjuk. Dia punya bilik air pun lawa juga tau. Dekat bilik utama ni dia ada satu bilik air lah. So, dia punya bilik air pun macam satu hidden door yang macam ni. Dekat bilik air pun memang dah ID cantik dah. Boleh masuk tengok. Dah siap ada macam ni. Dah siap ada water heater semua. Okey, jom saya tunjukkan bahagian dapur dia. Lupa saya nak tunjuk. Okey, daripada bilik nombor 2 dengan nombor 3 ni, korang boleh tengok tau ruangan courtyard tadi. Okey, yang ni pula adalah bahagian dapur dia. So, dekat bahagian dapur memang korang tak payah pening-pening nak decoration ke, nak buat ID ke, nak pasang perabot ke, sebab memang dah ada ID dengan perabot.